Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua trader-trader yang berada di Malaysia? Hari ini 3 November 2025 bersama saya Amar, market analyst anda di Torex Malaysia. So seperti biasa, 2 minggu kita tidak bersiaran. Hari ini kita kembali semula. Minggu ini seperti biasa hari Isnin kita akan membuat ulasan terhadap apa yang berlaku kepada pasaran sepanjang minggu lepas, iaitu daripada 26 sehingga 31 Oktober 2025. So seperti biasa, ulasan-ulasan kita hari ini akan merangkumi 3 perkara, iaitu pergerakan harga, strategi dagangan dan juga isu-isu fundamental yang terlibat sepanjang pergerakan pasaran pada minggu lepas. So kalau anda rasa anda memerlukan idea untuk aktiviti dagangan anda pada minggu ini, jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Okey, kita akan pergi kepada mata wang pertama, iaitu dollar index. So secara keseluruhan, dollar index mengukuh pada awal minggu berlingkar antara 99.8 sehingga 100, paras tertinggi sejak akhir Mei 2025. Namun kita lihat menjelang hujung minggu, dolar sedikit melemah apabila data pekerjaan dikeluarkan, di mana data pekerjaan yang melemah menunjukkan tanda-tanda pasaran bakal bergerak perlahan. Tapi secara keseluruhannya, dolar kekal stabil dan masih lagi cenderung ke arah bullish. Alright. Antara faktor utama, nada berhati-hati daripada Federal Reserve. Walaupun kadar telah dipotong 25 mata asas, pengerusi Jerome Powell menegaskan Bank Pusat akan terus bergantung kepada data. Maksudnya, sekiranya data pekerjaan mengecewakan, maka ia mungkin meningkatkan jangkaan bahawa Federal mungkin akan melonggarkan dasar lebih awal. Dari segi aliran risiko global, ketidaktentuan ekonomi dan ketegangan perdagangan mengekalkan permintaan terhadap dolar. Jom kita lihat kepada chart dollar index. Alright, daripada chart dollar index kita dapat lihat pengukuhan dolar kekal pada minggu lepas stabil, seperti kita katakan tadi bahawa momentum dolar masih lagi cenderung ke arah bullish. Namun daripada sudut technical analysis, kita boleh perhatikan masih lagi ada satu ruang resisten yang perlu dilepasi oleh dolar Amerika. Sekiranya berjaya, kita menjagakan dolar Amerika akan terus mengukuh, mencari paras yang lebih tinggi. Okey. Dan sekiranya tidak berjaya, kita menjagakan ada para support yang perlu diperhatikan oleh para trader, which is dekat lebih kurang 99, dan juga satu lagi paras level key, iaitu di sekitar 98. Apa-apa pun kita perhatikan pada kawasan-kawasan yang kita tandakan ni, jangkaan ketidaktentuan global akan menentukan pergerakan dolar seperti biasa pada minggu ini. Perhatikan kawasan support dan resisten yang telah ditandakan. Okey, selagi mana paras resisten yang saya tandakan di atas masih lagi tidak berjaya ditembusi, kita menjagakan bahawa US dollar akan berlega pada paras harga yang sama. So berhati-hati, minggu ini masih lagi ada isu-isu fundamental yang akan keluar. So perhatikan dan jaga kawalan modal anda. Okay, next kita nak pergi kepada mata wang Euro JPY. So minggu lepas, prestasi mingguan pasangan Euro JPY meningkat sederhana dan menutup minggu di sekitar 178.10, paras tertinggi sejak September 2025. Euro disokong oleh bacaan inflasi zon euro yang stabil, manakala yen terus tertekan akibat dasar yang lebih longgar oleh Bank of Japan. Namun kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, dengan pelantikan Perdana Menteri Jepun yang baru, ia sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada pelabur dalam isu politik dalaman negara Jepun yang berlaku. Baik, kita akan lihat kepada chart apa yang berlaku kepada mata wang Euro JPY. Okey, di hadapan anda ini merupakan chart Euro JPY. Ada sedikit penandaan yang telah saya buat. So boleh perhatikan pada minggu lepas Euro JPY sebelum ni membuat paras tertinggi yang terbaru, okey, di sekitar 178.807, namun terhenti di situ seketika, dan Euro JPY membuat retracement mencuba paras breakout yang telah pun dilakukan pada paras harga 177.86. So daripada sudut technical analysis, dari segi kecenderungan ke mana Euro JPY masih lagi dalam funnel untuk bullish, namun perhatikan paras resistance dan juga support di line merah seperti yang saya tandakan. Sekiranya berlaku breakout pada paras harga di sini, okey,
kita menjagakan bahawa Euro JPY mungkin akan mencuba mencari para support di bawah yang terdekat. So korang boleh perhatikanlah. Okey. Kawasan-kawasan hijau ni yang korang tengok kat depan ni adalah kawasan support, manakala kawasan biru adalah merupakan kawasan resisten. Namun sekiranya di sebaliknya, sekiranya berlaku rejection di kawasan berlakunya breakout pada minggu lepas, kita menjagakan bahawa Euro JPY akan terus mengukuh mencari paras tertinggi yang seterusnya. Okey, next kita nak pergi kepada mata wang seterusnya. Okey, mata wang seterusnya merupakan GBP USD ataupun Pound Sterling against US Dollar Amerika Syarikat. Prestasi mingguan. GBP USD melemah sedikit berlega pada harga 1.3100 hingga 1.3250 dan menutup minggu sekitar 1.3150. Pound gagal mengekalkan kekuatan apabila data ekonomi UK menunjukkan pertumbuhan yang perlahan. Okey. Antara faktor utama pengukuhan dolar memberi tekanan ke atas GBP sepanjang minggu. Manakala kalau kita dapat lihat, Bank of England ataupun BOE mengambil pendekatan berhati-hati apabila beberapa ahli MPC menyatakan bahawa kadar faedah kekal tinggi buat masa ini, mungkin bakal kekal tinggi buat masa ini, namun ruang pemotongan pada 2026 masih lagi terbuka. Jadi secara kesimpulan, pound kekal dalam tekanan selagi mana dolar Amerika Syarikat terus mengukuh, namun sebarang kelemahan data Amerika Syarikat boleh membuka ruang untuk rebound jangka pendek ke atas mata wang GBP. Jom kita lihat dekat chart GBP USD. Okey, di hadapan anda merupakan chart GBP USD. Jom kita lihat daripada sudut technical analysis apa yang berlaku kepada GBP USD. Kita lihat kepada time frame yang lebih besar. Seperti yang kita ceritakan tadi, pengukuhan dolar dan juga kelembapan daripada data ekonomi Britain menyebabkan GBP USD terus tertekan mencari paras rendah pada minggu lepas. Tapi kalau kita perhatikan dekat sini elok. Okey, harga yang terkini daripada GBP USD iaitu 1.31420 berada di paras key level support, which is di sini anda boleh perhatikan dengan lebih detail apakah yang bakal berlaku, sama ada akan berlaku rejection ataupun akan berlaku penetration pada para support yang kita tandakan. Namun kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, okey, saya telah membuat penandaan di sini satu panel, okey, satu channel bearish untuk GBP USD. Belum lagi ada tanda-tanda GBP USD akan membuat kenaikan dalam masa terdekat. Namun seperti yang kita ceritakan tadi, dolar Amerika Syarikat buat masa ini dia bergantung kepada data-data yang bakal dikeluarkan. Sekiranya dolar Amerika Syarikat melemah, maka GBP USD ada chances untuk rebound dalam masa terdekat, short period lah, untuk bagi senang faham, rebound dalam masa short period. So perhatikan dua channel dan juga paras support dan resistance yang saya tandakan. Seperti yang anda boleh lihat, paras biru merupakan paras resistance, manakala paras hijau merupakan paras support. Namun kat sini kita boleh perhatikan, sekiranya berlaku breakout di kawasan yang saya tandakan, saya menjagakan GBP USD akan terus melemah mencari paras support yang terbaru. Namun sekiranya ada simptom-simptom daripada technical analysis daripada time frame yang lebih rendah, terdapat pattern-pattern yang boleh kita lihat daripada sudut technical analysis, tanda-tanda pertukaran trend, maka anda perlu perhatikan kenaikan GBP USD mungkin akan berlaku mencari paras resisten yang seterusnya yang berada di atas seperti yang kita tandakan kepada chart. Okey, seperti yang saya ceritakan tadi, harga GBP USD sekarang berada di paras key level. So anda boleh perhatikan dengan lebih detail. So anda perlu keep alert dengan sentimen yang sedang berlaku di pasaran sentiasa. Okey, itu saja untuk minggu ini. Terus ikuti kami di Torek Malaysia untuk mendengar ulasan-ulasan yang kita akan keudarakan pada setiap hari minggu. So jangan lupa follow, like dan share video ini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk ulasan pada minggu ni, insya-Allah. Bertemu lagi bersama saya Amar, market analyst anda di Torek Malaysia. Bye bye.